Jadi, semua faham kan? Jadi jangan lupa soalan kerja sekolah tau. Esok cikgu nak check. Baik, cikgu. Ya ke Wei yang bercinta tu? Ada Wei. Aku tengok dia payah tu Wei. Tak terlambat. Tahu? Dia nak. Kita boleh tahu je kan? Tidak. Ya? Tak pasal ada ke? Lah. Rasanya kita kena tegur kot Adriana ni. Dari hari tu dah saya perasan dia macam dalam je. Yalah, sejak-sejak dia ada boyfriend, dia pun dah tak nak kawan dengan kita kan. Betul, dia selalu berdiri. Kita dah ajak dia buat kerja sekolah, dia tak nak. Dia kata sempat lagi ni. Tapi dah sekolah lambat. Betul, ajak study. Tak boleh jadi ni. Kita kena tegur dia. Kalau kita tegur dia, makin lama dia makin hanyut. Betul? Nanti akan just tapi semua kita akan berdiri saja. Tambah-tambah kita pula kawan baik dia kan. The next day. Alhamdulillah. Yes! Tak sia-sia aku study siang malam. Teruknya keputusan aku kali ni. Macam mana aku nak jawab dengan mak aku ni? Menyesal aku sibuk keluar diri setiap hari sampai lupa untuk menggunakan pelajaran. Macam mana ni? Ada anak mandi ke? Tak lahir lagi. Ada anak mandi. Telefon yang aku berikan ada anak mandi untuk peperiksaan tadi. Dia peperiksaan anak mandi memang sangat merosak di bahagian dulu. Anak ni sebenarnya murid yang rajin. Dulu ni semua A. Lepas tu kadang saya Melayu dia sekarang dapat A. Tapi saya pun terkejut kenapa dia boleh dapat D. Dan lain semua dapat G. Saya pun perasan anak-anak dalam kelas tak fokus. Tadinya dia selalu melamun, selalu sorang-sorang. Kawan-kawan dia semua buat kerja. Selalu kata kerja awal dari saya. Masuk kelas awal. Tapi anak-anak ni dia lain. Dia tak macam yang dulu. Dia rasa takut saya. Tu tanya perempuan. Dia kan dekat rumah macam ni juga ke? Dekat rumah dia. Saya pun dah penat nasihat dekat Agana. Tapi tak apalah, terima kasih lah cikgu. Nanti saya akan nasihatkan dia. Kita tengoklah macam mana. Harap saya berharap awak nanti pembesar macam bagusnya Adriana. Awak murid yang bagus tau. Adriana? Ya. Kau tengok result kau ni. Kenapa banyak gagal? Tahu-tahu kan? Mami ni terkenal. Malu Mami dapat anak macam ni. Semua gagal ni. Apa nak jadi dengan kau ni? Bising lah Mami ni. Sebelum ni cikgu cakap kau okey je, sekarang ni. Oh, Mami baru ingat kau selalu dating kan? Mana ada. Ish, mana ada. Habis tu, kalau tak ada kenapa boleh gagal macam ni? Mami tak naklah jaga anak yang menyusahkan Mami kalau macam ni. Apa yang kau nak jadi
lagi besar-besar nanti. Kau nak kerja apa? Siapa nak ambil kau kerja kalau semua gagal macam ni? Dah. Mami. Teruk sangat ni keputusan aku. Itu juga apa yang Mami cakap tadi. Aku dah malukan dia. Nanti apa pandangan kawan-kawan Mami dekat keputusan aku yang macam ni? Aku nak belajar dekat mana dengan keputusan yang macam ni? Universiti mana je yang nak terima aku? Macam mana ni? Takutlah. Semua orang pun mesti akan pada rendah dekat aku sebab keputusan aku teruk sangat. Aku pun malu sebab kawan-kawan aku semua dapat A. Aku je yang gagal. Macam mana ni? Buat titik-titik. Kita yang kena marah dengan mak dia tu kan. Dia tu kan pengen kat sekolah weh. Sebab kita cinta dia kan. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later.